Bismillahirrahmanirrahim. Republik Islam Iran adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegas dengan orang-orang yang menentang mereka. Tetapi sesama Islam, mereka lemah lembut. Mereka berkasih sayang. Mereka menentang Amerika Syarikat dan Israel kerana Amerika Syarikat dan Israel menyerang mereka, ingin memusnahkan mereka. Tetapi kepada penduduk-penduduk Islam di seluruh dunia, mereka berkasih sayang. Mereka membantu perjuangan pembebasan Palestin. Mereka membantu negara Bosnia dahulu ketika Bosnia diserang, diperangi. Mereka membantu kerajaan Iraq daripada pemberontakan Daesh, dan juga Syria. Mereka membantu Syria daripada pemberontakan ISIS. Sekarang mereka tegas menyatakan kepada Amerika, kamu yang memulakan perang, tetapi kami yang mengakhiri perang. Amerika tak boleh berlagak kata dia yang memulakan perang, dia nak menghentikan perang. Tak boleh. Ini jelas apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Makna dia, Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, Rasul, utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama dengannya keras, tegas terhadap orang-orang kafir yang menentang mereka. Orang yang bersama dengan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang yang beriman sehingga hari kiamat. Mereka ini asyidda'u 'alal kuffar. Keras, tegas terhadap orang-orang kafir yang menyerang mereka, yang menentang mereka. Ini yang berlaku di Iran sekarang. Ialah dari segi dunia hari ini, Iran kecil lah jika dibandingkan dengan Amerika. Orang kata kalaulah jiwa mereka penakut, dia akan takut. Maka akan tunduk dengan kehendak Amerika. Tetapi tidak. Mereka beriman dengan Allah SWT. Mereka tegas melawan orang-orang kafir yang menentang mereka. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Sama seorang Islam, mereka kasih sayang. Kamu melihat mereka rokok dan sujud, yakni mereka sentiasa mendirikan sembahyang. Pemimpin mereka sembahyang, tentera mereka sembahyang, rakyat mereka sembahyang. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari kurniaan Allah dan juga keredaan Allah. Ni susah nak dapat ni tuan-tuan. Tanda boleh dilihat pada wajah mereka.
tanda-tanda kebaikan. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kita boleh melihat pada wajah mereka cahaya daripada bekas sujud. Inilah di antara sifat orang-orang beriman yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran dan sekarang ini menjadi amalan ataupun menjadi sifat orang-orang Iran. Kita lihat bagaimana wajah pemimpin-pemimpin Iran berseri-seri, bercahaya dalam suasana perang. Sebaliknya kita lihat wajah muka Donald Trump serabut, walaupun dihiasi dengan pakaian yang cantik, yang hebat, tetapi wajahnya nampak serabut dan duka cita. InsyaAllah perang ni memanglah susah nak tamat, mengambil masa yang panjang, tetapi kita yakinlah bahawa Allah akan membantu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jahat. Wallahu a'lam.